Sejumlah harta karun bernilai 7.4 juta dolar ditemui dalam garaj milik seorang lelaki yang begitu miskin. Ketika Walter Samasko meninggal dunia seorang diri, kematiannya hanya disedari oleh jiran sebulan kemudian. Ini kerana penduduk sekitar tahu yang Walter ialah seorang lelaki miskin yang tak bertegur siapa. Malah dalam bank akaunnya hanya ada 200 dolar sahaja. Maka semua proses kematiannya kemudian diuruskan oleh pejabat kesihatan daerah. Namun yang mengejutkan, apabila mereka mengemas rumahnya, mereka menjumpai harta karun berupa shilling emas di dalam garajnya. Rupa-rupanya shilling itu telah dikumpul oleh ibunya. Namun tidak tahu sama ada Walter tahu atau tak mengenai harta bernilai jutaan dolar dalam garajnya. Pihak berkuasa juga berdepan cabaran untuk mencari waris yang layak mewarisi harta itu. Sehinggalah mereka menemui Alan McDance yang merupakan sepupu terakhir yang masih hidup. Walaupun mereka berdua tidak pernah mengenali atau berhubung sama sekali. Kemudian pejabat daerah telah menjual emas itu dan memberi keuntungan kepada Alin. Tetapi mereka telah memotong $800,000 untuk cukai dan kos lain. Komen pandangan korang.